Gunung ini bukan sahaja menawarkan pemandangan yang menakjubkan, malah menyimpan sejarah dan elemen mistik yang tersembunyi. Ada yang berpendapat Gunung Datuk dikaitkan dengan tokoh legenda tanah Melayu iaitu Hang Tuah. Dikatakan Hang Tuah pernah bertapa di puncak gunung ini sebagai persiapan sebelum menerima tanggungjawab sebagai laksamana. Di puncak Gunung Datuk terdapat formasi batu besar yang menyerupai sebilah keris, seperti petanda dan kaitan dengan sejarah pahlawan legenda tu. Ada juga kisah misteri berkaitan Gunung Datuk ni, di mana ada laporan gangguan suara misteri seperti meniru suara yang kita kenali, rasa diri sentiasa diperhatikan dan lintasan bayangan yang laju. Banyak lagi kisah mistik lain seperti yang dikeluarkan oleh laman sosial berita harian ni. 2,900 kaki dari aras laut. Kalau diikutkan, laluan pendakiannya tidak begitu sukar. Namun persoalannya, mengapa Gunung Datuk ini merekodkan terlalu banyak kes sesat? Persoalan itu akan kami rungkai. Yang kedua, Gunung Tahan. Gunung Tahan terletak di dalam Taman Negara Pahang dengan mempunyai ketinggian 2,187 meter. Ianya menjadi lokasi pilihan peminat aktiviti mendaki ataupun hiking. Bagi peminat aktiviti mendaki, Gunung Tahan ni berada dalam senarai wajib ditawan bagi melengkapkan senarai 7 gunung tertinggi di Semenanjung Malaysia. Untuk pengetahuan, ekspedisi menuju ke puncak Gunung Tahan boleh mengambil masa sehingga 4 ke 5 hari. Banyak kisah penceritaan, baik dari masyarakat tempatan maupun akhbar yang menjelaskan tentang kisah-kisah yang terdapat di situ. Antara yang pernah menjadi bualan ramai adalah lokasi terhempasnya pesawat yang dipandu oleh Lloyd M. Smith pada tahun 1972 yang lalu, di mana masih boleh dilihat sepanjang laluan mendaki ke puncak. Ia telah mengorbankan 2 nyawa tau. Selain itu, Gunung Tahan turut menjadi saksi kisah di mana seorang penuntut universiti bernama Nur Maisarah Samion yang berusia 21 tahun pada tahun 2008 yang lalu telah sesat. Apa yang mengejutkan, wanita tersebut telah sesat selama 19 hari, membabitkan seramai 150 anggota dalam misi pencarian tu. Kejadian berlaku di mana Maisarah mengatakan dia telah berjalan ke suatu lokasi yang cantik sebelum tiba di puncak, namun tersalah arah sebelum gagal menemui rakan-rakan yang lain. Maisarah mengatakan dia terus berjalan hingga tersalah langkah, masuk ke dalam hutan yang semakin tebal hingga sesat. Dengan sedikit pengetahuan dan beberapa coklat coki-coki sebagai makanan untuk bertahan, Maisarah tak berputus asa untuk meneruskan hidup. Dia juga berkata, nasibnya baik kerana tak terserempak dengan binatang buas. Mungkin kerana kebergantungannya yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala di samping menjaga waktu solat sebaik tiba masanya. Pelbagai pengalaman perit dialami seperti hampir lemas dalam sungai, kacamata pecah membuatkan suka untuk melihat, tiada bantuan pertolongan serta sumber makanan yang terhad. Akhirnya, setelah 19 hari, pasukan penyelamat berjaya menemui Maisarah yang mana pada ketika itu dalam keadaan yang tersangat lemah. Sebab, yelah saya lama sangat ni kan, tak ada orang cari ke? Kenapa buat macam ni kan? Kenapa saya tak mati lagi? Kenapa saya masih hidup macam tu? Saya tengok je sungai tu kan, saya macam nak terjun. Tapi Allah masih biarkan aku hidup. Kenapa? Mesti ada sebab. Mesti cakap kan? Mesti ada sebab. Kalau Allah nak matikan saya, biar je lah Allah matikan kan. Lepas tu bila cakap, awak kenapa ni? Cakap kan, saya sad kan. Lepas tu dia tanya dah makan belum? Dia kata dah berapa hari tak makan ni, cakap dia kan. Lepas tu dia kata dia tahu ada orang sesat tapi bukan kat sini, dia cakap macam tu. Lepas dia kata, ni bukan Gunung Tahan ke? Saya tanya dia. Ni Gunung Tahan tapi awak hilang kat kawasan lain, dia kata. Maksudnya saya dah pusing sebenarnya Gunung Tahan tu. Kan saya cakap. Yang pertama, Gunung Ledang. Bagi senarai pertama video kali ni, Prof tak yakin ramai familiar dengan nama Gunung Ledang kan? Sebuah gunung yang sangat sinonim dan kaya dengan kisah dan sejarah masyarakat Melayu dan Nusantara umumnya. Terletak di daerah Tangkap yang mana dinamakan semula atas perkenan Sultan Johor, menggantikan nama-lamanya iaitu daerah Ledang. Kalau bercakap saja tentang gunung ni, tak lain tak bukan apa yang bermain di fikiran adalah berkait misteri Puteri Gunung Ledang. Kisah popular yang mana sang puteri telah menolak pinangan sultan dengan memberikan syarat-syarat yang tak masuk akal. Contohnya, ada yang mendakwa Puteri Gunung
ledang sebenarnya bukanlah dari golongan manusia. Dari sebab itulah beliau mempunyai wajah yang sangat jelita hingga menarik minat Sultan. Selain dari kisah tersebut, antara misteri lain Gunung Ledang adalah kemunculan serta penjaga gunung iaitu Nenek Kebayan. Dalam kepercayaan orang Melayu, Nenek Kebayan merupakan seorang wanita tua berkerudung yang tinggal di hutan dengan mempunyai wajah yang menakutkan. Cerita ini daripada pendaki-pendaki yang mendaki Gunung Ledang, di mana mereka sendiri dah diberitahu sebelum naik ke Gunung Ledang mereka akan berjumpa dengan beberapa makhluk gaib. Di antaranya adalah Nenek Kebayan ni, dan diorang diminta untuk tidak bercerita, tidak menegur Nenek Kebayan kalau mereka terserempak dengan Nenek Kebayan ni. Ular besar juga antara kisah lain yang mana turut berkait dengan Gunung Ledang ni. Dikatakan saiznya saja sebesar pemeluk 5 lelaki dewasa. Kehadiran ular besar ni tidaklah memudaratkan pengunjung, sebaliknya ia adalah sebagai ujian kepada para penuntut ilmu, terutamanya bagi yang terlibat dengan ilmu persilatan. Jadi diorang pun senyap, diam, disebabkan diorang ni nak menguji ilmu persilatan. Mungkin diorang anggap ular tu adalah bukan ular sebenar, mungkin adalah ular siluman atau ular jin yang datang untuk menguji diorang. Tapi itulah yang Atuk Abang nampak. Atuk Abang dan bersama rakan-rakannya nampak kehadiran ular besar di kawasan Pulau Ledang. Namun, di sebalik banyak laporan dan bual cerita dari mereka yang berpengalaman, Gunung Ledang masih mampu menarik minat pengunjung dari dalam dan luar negara. Lebih kurang 15,000 ke 20,000 pengunjung telah datang ke sini pada setiap tahun. Ramai kan? Memang terbaiklah. Korang kalau berminat boleh saja datang ke sini, asalkan datang dengan niat yang betul, menjaga adab di tempat orang dan sentiasa menghormati kawasan yang dikunjungi. Okeylah, rasanya setakat ni dahulu